Penubuhan Parti Komunis Melaya atau lebih dikenali sebagai PKM dianggap sebagai bermulanya kegiatan politik di Semenanjung Malaysia. Parti yang dikuasai oleh kaum Cina ini adalah merupakan percantuman dengan anasir yang menentang pihak berkuasa dengan melakukan keganasan dan revolusi. Sebelum Perang Dunia Kedua, Parti Komunis Melaya PKM bergerak di bawah tanah secara haram, terutama di sekolah-sekolah malam, sekolah-sekolah persendirian, pertubuhan-pertubuhan pekerja dan pertubuhan belia. Semasa kedatangan Jepun ke Tanah Melayu, PKM telah bekerjasama dengan British untuk menentang Jepun dengan menubuhkan MPAJA, Malaysian People Anti-Japanese Army atau Tentera Anti-Jepun Tanah Melayu. Setelah Jepun menyerah kalah, PKM telah mengambil kesempatan untuk menguasai Tanah Melayu dengan menubuhkan Bintang 3. Ketika inilah beberapa seri keganasan, rusuhan dan kekejaman oleh komunis Bintang 3 telah berlaku. Apabila British telah kembali dengan pentadbiran di Tanah Melayu, British telah berjaya menggagalkan rancangan komunis Bintang 3 untuk merampas Tanah Melayu, seterusnya mengharamkan MPAJA. Apabila Persekutuan Tanah Melayu terbentuk pada 1 Februari 1948, PKM masih aktif dan mula mencetuskan keganasan sehingga terbunuhnya 3 orang pengurus estet berbangsa Eropah di Sungai Siput Sarawak, di Sungai Siput Perak. Perkara ini telah membawa kepada pengisytiharan darurat pertama di Tanah Melayu. Pada 23 Julai 1948, Parti Komunis Melaya telah diharamkan dan tempoh darurat berpanjangan sehingga tahun 1960. Perjuangan PKM yang berbentuk kekejaman menambahkan lagi ketegangan antara kaum. PKM yang majoritinya berbangsa Cina, manakala pasukan keselamatan, kebanyakannya orang-orang Melayu, telah membawa kepada suatu keadaan di mana pertentangan diresapi oleh unsur-unsur perkauman. Perhubungan dengan kaum menjadi semakin renggang dan memberi kesan buruk kepada masyarakat. Ketegangan kaum bertambah meruncing apabila belia-belia Cina dan India meninggalkan Tanah Melayu apabila kerajaan mengisytiharkan perkhidmatan keselamatan pada tahun 1950. Antara Februari dan Ogos 1951, lebih daripada 10,000 belia-belia Cina lari ke negara China, termasuk juga kapal-kapal ke India yang penuh dengan penumpang berbangsa India. Antara 1949 dan 1951, hanya kira-kira 200 orang belia Cina sahaja yang tampil ke hadapan untuk berkhidmat di dalam pasukan polis, dan ini seterusnya memberi kesan kepada orang-orang Melayu. Sambutan dingin ini daripada kaum Cina dikritik dan dianggap oleh kerajaan sendiri sebagai sangat mengecewakan. Unsur rujukan adalah daripada Ramla Hamzah, Parti Komunis Melaya, Penubuhan, Peranan dan Implikasi, pelajar tahun 4, Universiti Kebangsaan Malaysia. Itu di Bancan Tanarat, saya ingat kampung tu. Framework 08 tahun 79, saya ingat tahun saya bawa balik New Zealand, saya masa tu lieutenant lagi, tak pakai captain. Usia sini kata, Mat, kita tak ada pegawai, mau kena pergi Cameron Highland? Cameron Highland? Betung. Dalam Thailand, masa tu op bersama dengan Thailand. Op apa? Op Framework 08, saya ingat dia. Saya masuk, dapat petang lama. Masuk. Okeylah, masuk. Ikut kampung pun semua sampai.
Kali saya sampai kawasan tu, awak ni kebun getah. Cek dalam map, tak ada kebun getah. Betul ke? Cek balik, tak ada apa. Jalan lagi tengok kebun jagung lah. Kau rupanya kawasan tu dah jadi kampung. Lepas tu siang tengok orang kampung belilau atas teruk. Dia kata, selalunya kawasan operasi ni curfew. Tapi kawasan tu PKM ML, Marxist lain ni, dia ni memang hardcore. Jadi saya split tiga section, satu trup saja yang saya bawa, satu corporal mak mentor bawa, satu saya bawa. Esok tu saya dapat mesej daripada corporal mak mentor tu kan, dia kata malam ada orang nak impede camp. Saya kata jaga mereka ni impede camp, mereka prodding camp. Saya kata mungkin mereka nak curi Claymore. Jadi saya bagi arahan dia, hang naik atas lagi. Claymore tu jangan bubuh di pokok, bubuh di atas. Bubuh di atas. Lepas tu hang bubuh lah apa-apa akak ke apa, nak bagi tahu isyarat lah, kata dia bermain. Betul, malam tu dia bermain lagi. Mereka balu 500 orang. 500 orang. Dapat 2. Lepas tu ada kesan-kesan darah lagi. Cina. Lepas tu saya pun bagi tahu di markas TAG. Kali esok tu dah tunjuk perasaan ke betung. Kata kami komando dah tarik orang kampung tembak. Pula saya kata hara lah semua kan. Korek pula mayat. Ambil cap jari. Nak buat macam mana ambil cap jari? Cap jari bukan kita ada alat cap jari bah. Kan mestin tu. Kita bubuh minyak, ambil cap jari bah. Lepas tu kita hantar keluar lah. Nuriman ambil, hantar keluar. Kompom, memang kompom bandit lah. Booby trap? Booby trap tu, lepas tu saya buat search, jumpa camp. City camp? City camp, baru tinggalkan. Jadi masa tu Aziz Rashid, Lieutenant Colonel Besara kan, former CEO Puru Para. Dia kata, Mat masuk. Saya kata, Tuan, sorry. Dia pula sama sekolah saya, junior. Saya tak akan masuk dalam camp. My experience, saya tak akan masuk dalam camp. Kalau masuk dalam camp, ada budak saya akan putih sehari. Sebab benda sana, dalam camp banyak idle activator. Saya takut budak-budak tarik tu buta. Saya akan tandakan kedudukan camp ni. Tuan hantarlah minta artillery nak bom ke apa itu. Lepas tu saya kena lah, patrol. Jumpa food dump. Food dump ni dia tak ada tanam. Dia lengut-lengut bawah pokok, lepas tu dia tutup dengan plastik biru. Dia tutup, lepas tu tutup dengan daun lah. Bila masa tu rekis scout saya lah. Saya rekis scout saya lah, corporal lah. Saya cari orang experience, saya tak mau ni trupa-trupa mak sabun yang tak ada pengalaman. Saya jumpa, lepas tu saya kata, okey. Saya pun berhenti duduk atas batang kayu tu, duduk check map kan. Tengah duduk check. Tepi saya lah. Lebih kurang ni dekat lah. Lampu. Saya kena kata, Allah. Macam nak teriak. Saya panggil Corporal Zul dengan budak engineering seorang. Engineering Mahathir, budak Kedah, budak Dewa. Cakap. Dia dah putih tumit. Putih tumit, bawa pergi ayak basuh. Rumah kau. Masa tu pula off. Bila pukul 5.30 dah tak boleh nombor ni. Memang lah. Ikut jam-jam. Jadi malam tu sakit lah. Duk kerja injek tu. Lepas tu budak medik tu duk kontak doktor apa buat tanda K apa semua lah kan. Ikat bang. Esok baru keluar. Esok keluar Nuri ambil. Tebang 5 batang pokok getah. LP.
Tak buat LP. Buat stretcher. Tahu dia pecah apa? Batang 10,000. Siap. Siap cas. Kami 50,000. tebang pokok tu. 10,000 ringgit. Buat stretcher. Pasal kita tebang pokok. Tak, kita nak buat menongol Ada turun stretcher tu. Oh. Waktu tak dia. Lepas Tahun apa? tahun 79. Tahun 10,000. Masa tu lah. Saya tahu 10,000 baht ke 1,000 berapa tahu, saya tak ingat. Bila dah namanya arwah dia pun zaman budak apa ni Perak ni Terintan. Itu yang paling saya sedih. Lepas tu yang dapat dua tu. Baru lepas tu baru saya dapat dua. Sarawak. Tak, yang dapat saya kata mak mentor dapat. Dapat dua. Itu yang peristiwa yang paling sedih sekali pasal berlaku depan mata. Saya pakai misai ni setelah misai ni Tamat. setelah saya tembak trup saya dapat bunuh 2 orang pengadah komunis di kampung Bancaruk Susu, Betong, Thailand. Sehingga sekarang lah saya tak cukup-cukup. Saya simpan sampai sekarang sebagai kenangan. Allah.
Tak, saya kena bui terak depan saya.